Hai, saya Melissa Kesuma Putri, Miss World Queen Indonesia. Saya bekerja sebagai jurulatih tarian dan catwalk bagi anak-anak cilik. Minat saya mencuburi bidang ini kerana saya amat menyayangi kanak-kanak dan ingin melihat anak-anak cilik ini mengembangkan bakat mereka dalam dunia seni dan juga peragaan. Anak-anak kecil ini juga mengajar saya erti kesabaran dan penerimaan dari sudut aspek yang berbeza. Dengan menjadi seorang tenaga pengajar atau jurulatih membuatkan saya lebih berkeyakinan untuk berhadapan dengan masyarakat cisgender dan anak-anak cilik di luar sana. Pendekatan saya sebagai trans wanita amat diterima secara terbuka untuk anak-anak cilik kelahiran Gen Z dan menjadikan saya sebagai ikon mereka. Cantik itu pesona, tetapi keyakinan yang memimpin. Saya memilih menjadi seorang ratu yang mengangkat orang lain dengan ilmu dan inspirasi. Akhir kata, kita sebagai seorang transnita layak untuk menjadi inspirasi untuk masyarakat di luar sana.